Customer ni hantar MacBook Air ni sebab ada masalah tak boleh on. So dia tengah edit video dia, tiba-tiba je laptop dia terpadam, lepas tu terus tak boleh on. So kita kena check kenapa. And untuk check, kau akan pakai device ni untuk tengok banyak power yang masuk. So dekat sini kau boleh nampak power yang masuk tu 5V je. Dia sepatutnya jadi ke 20V. Maknanya ada something wrong yang buatkan dia tak jadi 20V. Lepas tu kita buka admin casing bawah. So dia tak pernah hantar kat kedai lain, lepas rosak je dia terus hantar dekat aku. MacBook ni pula jenis yang storage yang melekat dekat dia punya board. So kena repair board ni untuk dapatkan balik data-data yang ada dekat dalam. And then keluarkan board dia untuk cari mana komponen yang rosak. So kalau korang boleh perasan dekat sini, MacBook ni jenis yang tak ada kipas. Ok, lepas aku dah check, aku perasan ada satu komponen yang terbakar. Komponen yang terbakar tu ada dekat sini, so aku akan tunjuk kat korang dekat mikroskop. So ni komponen yang aku cakap tu, kalau ikut kat sini kau boleh nampak lah ada kesan macam terbakar dekat tepi tu. So actually ni dia punya power chip. So bila chip ni rosak, maknanya power memang takkan elok lah dekat dalam MacBook ni. So untuk ni kita just kena cabut chip yang rosak ni dan gantikan dengan yang baru. Video ni aku cepatkan supaya senang sikit korang nak tengok. And ni just simply nak tunjuk kat korang macam mana cara aku cabut chip yang rosak ni dan gantikan dengan chip yang baru. So ni aku dah siap pasang balik semua. So now aku akan test. Untuk test aku akan pakai device ni untuk tengok berapa banyak power yang masuk. So dekat sini kau boleh nampak 5V tadi tu dah naik sampai ke 19V. Maknanya dia dah normal. And dah boleh on. So ni yang paling penting.